Sahabat, kita menyantuni kebun bandar sahabat. Kita tengok apa yang ada. Kebun bandar harmoni dengan tanaman-tanaman hijau di belakang maupun di depan rumah. Kita tanam apa yang termampu, apa yang ada, apa yang tumbuh, apa yang boleh dimanfaatkan. Tu dia. Bila dah tumbuh, hasilnya dah berbuah macam ni sahabat, kita bolehlah tambah nilai kepada hasil yang ada. Sama ada kita nak makan gitu-gitu aja ke, ataupun kita buat manisan ataupun halwa. Ini kalau yang putih, kalau yang besar lain ceritanya. Kalau bahagian bawah ni kita tanam dengan tanaman kontan. Yang ini kita tanamlah dengan yang boleh buat sayur ni, iaitu pokok Ajinomoto. Yang ini macam biasalah, ini pria katak ataupun pria hybrid. Tu dia. Melestarikan kebun bandar dengan tanaman yang mendatangkan hasil bersama APSS. Kebun bandar, di depan tanaman, di belakang pun tanaman. Yang pastinya kedondong mendominasi sebahagian daripada besar tanaman yang ada. Ini kalau dah besar kita boleh buat halwa. Tapi kalau yang ciku ni tak boleh buat halwa. Ini dah biasa, ciku ni tak boleh buat halwa sahabat. Kalau yang ini, ni boleh buat halwa. Halwa kedondong ataupun halwa amra. Kalau lambat petik, jawabnya jadi mangsa kepada apa ni, mak menti. Yang belakang tu jambu. Jambu tu biasalah sahabat. Wah. Okey, kalau dah musim meluruh, kalau tak menjadi pun ada juga. So okey, kita tengok apa kesudahan dia kalau kita buat halwa. Jom kita kongsikan apa cerita APSS nak jemur halwa hari ni. Yang ini sambil-sambil tu, sebelum tu saya nak kongsikan, inilah pokok nona saya. Nona zaman sekarang. Ni berbuah juga tapi jarang dapat makan sahabat. Yang makan ni pun mak menti juga. Mak menti ni memang cukup rajin makan. Dia jaga kesihatan. Dia makan buah-buahan saja sahabat. Okey. Kita pula nak sambung petik. Okey, saya pula petik Begitulah kisahnya sahabat. Cerita di sebalik tabir, aktiviti di sebalik tabir. Kita panen jambu, panen kedondong. Akhirnya setelah diproses, maka sampailah saat dan ketikanya buah-buah yang telah diproses menjadi halwa tadi kita jemurlah bila tiba musim yang sesuai, terutama bila tiba musim panas. Jambu-jambu ni memanggil sedikit masa, begitu juga kedondong mengambil sedikit masa untuk diproses. Jadi akhirnya jadilah dia halwa jambu air dan juga halwa kedondong ataupun halwa amra. Manakala untuk buah tembikai tak ada pokoknya lah. APSS kena beli buah tembikai, daripada kulitnya dibuang, kami proses dia jadi
halwa. Tetapi di video ini tidaklah kami tunjukkan secara terperincinya kaedah memprosesnya. Cuma di sebalik tabirnya tidak kami orang kata kongsikan. So apa yang kami kongsikan adalah hasil apa yang kejadiannya. So setelah beberapa lama ni kita nak jemurlah buah yang telah kami proses jadi halwa jambu air, kedondong dan juga kulit tembikai. Jom kita saksikan selanjutnya kerja-kerja menjemur halwa kedondong, jambu air dan kulit tembikai. Jom kita saksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat. Semoga semuanya sentiasa sihat-sihat dan ceria-ceria selalu sebagaimana Abang Pencen, Tuan Suki dan juga Makcik. Kamera sahabat. Bagaimana kita hari ini dah 2 Rejab sahabat. Dah 2 Januari masuk tahun kedua, tahun baru 2025. Semoga semuanya sentiasa sihat-sihat, ceria, terus bersemangat di samping keluarga yang tersayang. Macam tu sahabat, kita teruskan kehidupan kita sebagaimana biasa dengan semangat yang sentiasa berubah-ubah dan harapnya sentiasa positif dalam semua keadaan. Okey sahabat, untuk hari ini santai-santai kebun bandar kita nak buat kerja-kerja menjemur acar buah. Halwa. Macam pula halwa buah-buahan tempatan yang Abang Pencen, Suki dan Makcik Kamera proses. Kita buat jambu air. Selain daripada jambu air, kita buat apa sayang? Kedondong. Buat kedondong. Lepas tu Kulit tembikai. kulit tembikai. Ini 2 buah yang utama 3 biji 3 jenis buah-buahan yang utama yang ada sekitar bandar ni. Yang lain-lainnya so far tak ada sahabatnya. Kalau macam kulit tembikai tu kita beli tembikai dia. Sekarang mahal sahabat. Tembikai sekilo RM4.80. Dah betul-betul harga kayangan walaupun dolar kita naik ringgit kita naik mencanak katanya, tapi barangan tetap dalam harga yang mahal. Kalau dulu RM3.50 kita boleh beli sekarang dah tak dapat lagi sahabat. RM4.50 kita boleh makan dah. Sekarang ni RM4.80. So memanglah mahal, tapi apa nak buat kita kalau ada keinginan kita belilah juga. Jadi kalau yang kulit-kulit itu saya tak buang saya tambah ni lah, jadikan dia sebagai apa sayang? Halwa. Halwa tembikai. So okey sahabat, so kita tengok buah-buahan yang kita dah proses jadikan halwa dan hari kita nak jemur. Okey, pertama-tama sekali saya nak tunjukkan ini buah kedondong sahabat Ini kedondong yang kita telah kita dah keringkan satu sayang ni semalam sayang. 2 malam kot. 2 malam sayang. 2 malam 2 malam. Rasa dia sedap sahabat saya rasa dia ni asalnya masam, lepas tu saya buat kat penggulaan semua dan rasanya memang sedap. Sedap sahabat. Yang ini jambu air. Jambu air. Jadi macam kismis. Sedap. Dan yang ini kulit tembikai. Kulit tembikai ni yang ini kita warnakan tapi dia tak berapa nak menjadi warna dia. Ada juga yang menjadi bergantung kepada kaedah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap sahabat. So, ada juga serpihan buah-buahan macam yang apa yang ni? Bimbing besi yang kita juga halurkan. Dia rasa sahabat apa-apa kita rasa sahabat Jangan kata sahabat saya cuma berlakon saja tapi saya makan buah-buahan ni. Tapi yang penting buah-buahan ni saya keringkan dan jadikan sebahagian daripada bahan-bahan untuk acar buah saya. Kalau saya nak bergantung pada buah-buahan yang saya beli sahabat harganya berpuluh-puluh ringgit sekilo sahabat. So ya Allah, sekilo RM25, RM22 paling murah Sedap sahabat. Yang ni
Ini walaupun masak, ini apa hal ni? Petolak ular. Petolak ular ataupun peri belut ni, taklah kita boleh jadikan dia sebagai halwa. Kita jadikan dia benda. So, okay, sahabat. Kita nak ambil kesempatan, kita nak jemur. Kebetulan matahari panas. Tengok tu saya, cuaca dia. Wow, tu. Cuaca terang. So, kita nak jemur. Jom kita sahabat, kita jemur. Okay. Okey sahabat. Oh, sorry. Dekat ruang yang sempit ni lah ya. Dekat ruang kebun bandar yang sempit ni ada pokok-pokok tercerah matahari. Mana yang ada sempat tu matahari ada tu, dekat sinilah kita beraktiviti. Kita jemur ni. Sebahagian yang saya jemur ni ada kedondong, jambu air, kedondong dan ni kulit tembikai. So kita nak tengok lagi, kita nak jemur lagi. Kat. Allah Akbar. Dia datang. Dah panas-panas pun boleh menyanyi. Yalah sahabat, kita kena menghiburkan hati kita. Sahabat, walaupun cuaca panas, kita kena terus bersemangat. Kita jemur mana yang boleh. Sambil-sambil kita jemur nanti. Ruang terhad, dia macam ini aja. Ruang A, ruang B. So nanti kalau kita nak keluar, kita undur kereta, terpaksa angkat balik. Tapi kita orang kata, takkan kita nak jemur kat jalan raya sayang. Jadi kita gunakan ajalah ruangan yang ada sendiri. So kita nak sambung lagi. Okey, dia datang. Walaupun panas sahabat, kita kena gembira, ceria. Senyum je Pak. Senyum kerana suka kan kepanasan. Senyum ringan. Kepanasan ni sahabat. Senyum jugalah sahabatnya kerana apa yang kita dah buat kan dia terjadilah sahabatnya. Ini bukan senang, kita memakan masa juga proses nak membuat acar buah. Apa nak acar buah je. Apa ni sahabat? Alwa. Alwa je ni. So kita teruskan. Allahu Akbar. Sahabat, tu dia. Dah ada set. Complete set dia sayang. Ada apa sayang? Jambu, kedondong. Ada kedondong, ada kulit semangka. Okey. Ada lagi sayang. Ada lagi. Masya Allah. Kita dah kepanasan makcik kamera ni. Oi. Tak apalah makcik kamera ambil gambar lah kejap. Kedondong-kedondong yang belum dipetik. Tengok tu. Kita letak dulu sahabat ni. Letak dulu dia punya meja. Dia bergantunglah sahabat ni kepada apa pemberat dia ni. Kalau benda tu berat, kena letak bawah dia, kena letak dia berat. Tengok. Burung. Dia dah berkicau dah. Kata burung panas. Kata burung. Tu burung berterbangan. Ada atas tu. Allahu Akbar. Bismillah. Ya. Oi. Ini yang kalau hujan makcik kamera ni. Ini kalau hujan ni sahabat. Makcik kamera diamkan aja lah yang paling besar tu. Kalau hujan sahabat, cuba sahabat bayangkan. Saya gunakan kulit periuk pula. Tutup periuk sahabat untuk periuk Oi, jambu. So okey sahabat. Selesai sudah kita menjemur 1 dulang, 2 dulang, 3 dulang, 4 dulang. Ada yang kecil, ada yang besar. Jom sahabat kita tengok dulang-dulang yang lain. Ada lagi ke? Kita kena gunakan medium apa sahaja sahabat untuk menumpangkan bahan-bahan dia. So, untuk mengelak daripada kerusi tak cukup, kita gunakan apa yang ada. Tadi ada 4 dulang, 5 dulang, 6 dulang, 7, 8, 9.
So ada 9 dulang, ada lagi yang belum kita sempat jemur, kita kehabisan dulang. Sahabat, so beginilah kehidupan APSS dan makcik kamera dalam mengisi apa orang tu, masa kerja, masa lapang kita dengan aktiviti yang bersesuaian dengan kita punya Usia. usia sahabat sambil santai-santai orang kata, sampai santai kebun bandar, kita melewati usia beribadah secara khusus dan berhadas secara am dia. Pelbagai aktiviti kita buat untuk melestari kehidupan, supaya kita tidak jemu dalam mendepani kehidupan semasa sambil-sambil orang kata kita apa sayang, kita menyantuni saudara mara, anak-anak, cucu. Macam inilah kehidupan APSS dan makcik kamera. So hari ini sebelum kita masak, so kita buatlah aktiviti yang ada, iaitu apa sayang? Menjemur buah-buahan ataupun menjemur alua yang telah kita proses. So sahabat, jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Banyak lagi kerja yang perlu APSS buat. Buah-buahan macam ni belum lagi kita proses ni. Ini patut ni kalau ni dah kena boleh petik ni sayang. Kalau tak dipetik ni sayang, macam ni lah sayang. Nanti bawah dia merah. Macam ini dah dimakan Kebanyakan dimakan oleh tupai pula. Apa sayang? Tikus sahabatnya. Ini buah-buahan boleh yang petik saya tu. adalah. Ya, jambu pun ada sikit-sikit dia baki dia, tapi yang banyak ni mendominasi kebanyakan kedondong lah sahabat ni. Saya tanam kedondong ni. So, lain-lain ada yang dalam pasu Ini lada saya pun tadi APSS pun dah mula berbuah, dah mula layu. Kalau macam ni kena air sayang. Air tak cukup ni sayang, macam ni kita kena bagi air. So banyak kerja yang kita perlu buat sahabat. Kita nak siram pokok lagi dan kita buat apa-apa yang sesuai dengan usia kita je. So okey, jumpa lagi. Assalamualaikum dan jangan lupa subscribe, like dan share. Makcik kamera nak cakap apa sayang? Lagilah motivasi kepada saudara-saudara kita, sahabat kita sayang. Cukuplah Pak APSS dia cakap. Okey sayang, diwakilkan saya. Salam sayang daripada makcik kamera. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan kita nak teruskan kerja-kerja kita. Yo. Cuaca panas tak menentu, sekejap panas, sekejap gerimis, nak gerimis, panas kembali. Jadi terpaksalah angkat keluar masuk. Bila matahari nampakkan diri dia, kita jemur sekali lagi. Macam itulah, kena sabarlah. Kita tak punya apa-apa kuasa, kita hanya makhluknya. Kita menerima kurniaannya, mengguna pakai apa yang ada. Macam itulah sahabat, sabar dalam meniti kehidupan. So dapat sipi-sipi cahaya bahan matahari, kita pun jemurlah di terikisan rumah, kata orang Jawa tu. Macam itulah. So okey, kita tunggu dia sehinggalah agak-agak gelap suram cahaya. Kita pun bolehlah kemaskan, masukkan dalam rumah. Sambung esok hari sehinggalah garing, benar-benar garing. Okey, kita sambung ceritanya nanti. Kalau hujan, angkat.